Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam IPJM Penerangan Kecemerlangan Pendidikan Guru bertaraf dunia dan salam bintang kedaerahan. Jadi alhamdulillah, terima kasih hari ini kita telah bersama-sama dalam tugasan kurikulum sejarah sekolah rendah SJHK 3233 tugasan 2, iaitu persembahan yang membawa markah sebanyak 10%. Jadi hari ini sebelum kita bergerak dengan lebih hadapan, ayolah saya perkenalkan diri saya dahulu. Gambar seperti yang berikut. Nama saya Hassan Basri bin Muhammad Noor, dengan nombor metrik saya 20240924400096. Jadi berkaitan dengan diri saya belajar ataupun akan mengajar subjek majornya ialah Bahasa Melayu dan elektif ialah subjek sejarah. Jadi untuk pengenalan kepada tugasan kita, sebelum kita bergerak kepada pengenalan, saya akan beritahu kepada anda semua apakah soalan tugasan yang perlu saya laksanakan dan saya perlu bentangkan. Jadi tugasan ini merupakan tugasan orang kata sebagai tugasan ucapan awam. Jadi tugasan ini kami pelajar sejarah, elektif sejarah perlu membentangkan kepada audiens sekalian berkaitan dengan yang pertama ialah perkembangan kurikulum sejarah, dan yang kedua ialah ciri-ciri guru sejarah yang berkesan dan perlu mengaitkan dengan elemen KPPB, iaitu kapasiti, pedagogi. Itulah. Jadi untuk pengenalan, pendidikan sejarah memainkan peranan penting dalam bentuk jati diri dan kesedaran patriotik pelajar sekolah rendah. Jadi urusan kurikulum sejarah berkembang selari dengan perubahan sistem pendidikan untuk menjawab cabaran masa kini. Jadi guru sejarah yang berkesan menjadi penggerak utama kejayaan pengajaran dan pembelajaran sejarah. Jadi kita akan merukanlah ciri-ciri guru yang berkesan dan juga macam mana dari semasa ke masa sejarah ini berkembang dan akhirnya menjadi satu subjek yang wajib diambil oleh setiap pelajar yang akan mengambil CJ Pelajaran Malaysia. Jadi kapasiti pedagogi bermakna, inilah maksud saya sebenarnya. KPPB dengan elemen 6C, 3E dan 3R memberi kerangka menyeluruh bagaimana guru dapat melaksanakan pengajaran bermakna. Jadi KPPB ini sangatlah berkait dengan 6C, 3E dan 3R yang akan saya beritahu nanti. Jadi seterusnya, matlamat kurikulum sejarah. Yang pertama sekali kita bergerak kepada matlamat membentuk semangat patriotisme dan juga nasionalisme. Dan kenapa subjek sejarah ini dijadikan satu subjek keutamaan di negara kita? Sebab kita perlukan semangat patriotisme dan juga nasionalisme yang perlu adalah dalam diri murid-murid ataupun pelajar kita nanti. Seterusnya, memupuk kesedaran sejarah dan juga identiti diri. Jadi dengan adanya subjek sejarah, mungkin pelajar-pelajar boleh tahulah, murid-murid boleh tahu apakah orang kata asal-usul dan juga membentuk karakter diri sendiri. Dan seterusnya, mengembangkan perkembangan sejarah dan kemahiran abad ke-21. Jadi dengan adanya subjek sejarah ini, kita perlu mengaplikasikan dan juga mengembangkan lagi subjek sejarah ini supaya ia sesuai dengan abad yang ke-21 lah pada hari ini yang ditekankan dalam plan pembangunan pendidikan Malaysia. Jadi yang seterusnya, yang keempat, menanam nilai murni dan semangat perpaduan. Jadi dengan adanya subjek sejarah, kita akan belajar berkaitan macam mana orang-orang terdahulu berjuang demi kemerdekaan dan sebagainya. Jadi ya, jelas ini akan memberikan ataupun memupuk, menyuntik semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Dan kita mungkinlah dahulu kita berfikir kenapa Melayu, Cina dan India perlu bersatu. Jadi dengan belajar sejarah kita faham kenapa perkara tersebut berlaku. Dan terakhir, matlamat kurikulum sejarah di negara kita ialah untuk membantu murid memahami pembangunan negara. Jadi dahulunya kita bangsa dijajah, sehinggalah ke hari ini kita dalam bangsa yang sedang membangun untuk negara maju. Jadi murid akan lebih fahamlah sejarah-sejarah yang berlaku pada suatu ketika dahulu. Jadi seterusnya, ini merupakan perkembangan sejarah sebenarnya panjang ceritanya. Jadi saya mulakanlah dengan pada tahun 1918 pengenalan subjek sejarah di tanah Melayu, sejarah diajar di Maktab Perguruan Melaka.
Jadi ini merupakan langkah awal, langkah yang orang kata menjadi perintis kepada subjek sejarah ini diperkenalkan pada tahun 1918 di Melaka. Seterusnya pada 1930 subjek sejarah ini diperkenalkan, iaitu diperkenalkan di seluruh sekolah-sekolah aliran Melayu di Malaysia. Pada ketika itu di tanah Melayu lah. Jadi pada 1951 skop dalam kurikulum ini bertambah luas, iaitu dia mungkin sebelum ni dia tidak jelas lah subjeknya ataupun topik-topik yang diajarkan dalamnya. Tapi pada 1951 kita belajar tentang sejarah tempatan, sejarah British dan juga sejarah-sejarah dunia yang berlaku pada tahun-tahun yang sebelumnya. Contohnya Perang Dunia Pertama, Kedua dan sebagainya lah. Jadi pada 1960 adanya hasil laporan penyata Rahman Talib, iaitu menekankan kurikulum sekolah berasaskan sejarah berdasarkan keperluan negara. Maksudnya 1967 Sukatan Pelajaran Baharu mula diperkenalkan mengikut hasil laporan Rahman Talib pada 1960. Jadi lama hasilnya dan kita gunakan modul yang ada. Pada 1983 pengenalan kepada KBSR. Ini merupakan kata kurikulum sulung lah, antara yang sulung dalam pendidikan Malaysia. Pada hari ini kita menggunakan KSSR pada 2017. Jadi sebelum ini yang pertama sekali kita menggunakan KBSR. Pendidikan sejarah diterapkan dalam komponen kemanusiaan dan juga persekitaran. Seterusnya pada 1994 kurikulum bersepadu sekolah rendah, ini KBSR lah, pendidikan sejarah dan geografi digabungkan ataupun orang panggil sebagai kajian tempatan. Pernah tak anda akhirnya pada orang kata mungkin zaman anda tak sempat lah dengan BMR ataupun PT3, tapi perkara ni dimasukkan lah, dan sampai pada zaman saya pun memang ada lah pendidikan sejarah dan juga geografi yang ditekankan kita perlu buat kajian geografi dan juga kajian sejarah, atau kajian tempatan lah, dua subjek ini. Dan hal ini menjadikan subjek ini lebih mulia dikenali lah pada 1994. Jadi pada tahun 2001 pendidikan sejarah dan kewarganegaraan ini ditekankan. Jadi dengan peranan Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu, iaitu Tun Abdullah Badawi, menyarankan pendidikan sejarah dan kewarganegaraan ini dikenakan pembawaan yang lebih praktikal agar sejarah di negara kita ini lebih dijaga dan diwarisi lah dari semasa ke semasa. Seterusnya pada 2011 adanya KSSR pada ketika ini telah diperkenalkan jadi kajian tempatan dibukakan kepada satu mata pelajaran khusus, iaitu subjek sejarah. Pada 2014 penekanan kepada sejarah negara, kurikulum sejarah memberi penekanan yang khusus kepada sejarah negara yang berlaku sejak dahulu lagi. Hal ini penting dalam memastikan sejarah negara terus dikenali dan dibanggakan. Jadi terus dari semasa ke semasa berkembang dan akhirnya jadilah pada tahun pada kini lah 2017 KSSR semakan diperkenalkan subjek sejarah. Sangat penting di sekolah rendah di SKP sejarah yang disemak menekankan pendekatan kemahiran berfikiran tinggi atau KEPAT dalam pengajaran dan pembelajaran PDP. Jadi pada ketika ini 2017 ini diperkenalkan juga KEPAT agar kata murid ini lebih boleh berfikir. Kalau pada hari ini kita tengok pada tahap penguasaan, jadi mungkinlah tahap penguasaan 6 tu tahap tertinggi, murid ni boleh mengaplikasikan KEPAT dalam kehidupan seharian. Jadi itulah matlamat yang telah ditekankan oleh kementerian. Akhirnya membuahkan, saya rasa membuahkan hasil lah, menyuntik ataupun menyuntik semangat perpaduan semangat nasionalisme dalam diri masyarakat dan juga anak-anak murid di Malaysia. Jadi kenapa perkara ini penting? Kerana peribahasa pernah menyatakan berlentur buluh biarlah dari rebut. Jadi peribahasa ini sangat jelaslah bila kita sebagai guru mengajar kepada murid-murid, dan akhirnya murid-murid akan mendapat input berkenaan dengan sejarah ini. Jadi seterusnya rasional perkembangan sejarah. Jadi kenapa perkembangan sejarah ini berlaku dari semasa ke semasa? Yang pertama, membantu jati diri dan identiti kebangsaan. Yang kedua, memupuk semangat patriotisme
dan cintakan negara. Yang ketiga, membina perpaduan dalam masyarakat majmuk. Yang keempat, medium untuk menyemai nilai moral dan sivik yang positif. Dan yang kelima, yang terakhir, membangun kemahiran berfikir aras tinggi. Ini kata yang paling tinggi lah pada hari ini yang telah kita bangunkan. Jadi sebenarnya perkembangan ini tidak akan berakhir di sini sahaja. Mungkin dia akan lebih besar lagi suatu hari nanti dan lebih diperkenalkan dari semasa ke semasa, dan mungkin tahap-tahapnya akan lebih tinggi lah. Jadi itulah, kita perlu sentiasa dengan izin up to date. Tapi dalam bahasa Melayunya ialah apa, sentiasa peka dan juga mengemas kini lah perkembangan kurikulum sejarah yang ada pada hari ini. Jadi seterusnya, apakah cabaran dan juga strategi? Jadi dalam perkembangan sejarah dan kurikulumnya pasti ada cabaran dan juga strategi kementerian untuk memastikan cabaran itu dapat diatasi dan juga diperbetulkan ataupun diperhalusi dari semasa ke semasa. Jadi ni cabaran yang pertama lah, persepsi negatif terhadap subjek sejarah. Jadi persepsi negatif ini dia lebih kepada mungkin murid dia bila dengar subjek sejarah dia rasa bosan. Jadi apakah strategi yang digunakan oleh KPM? Iaitu memperkenalkan pendekatan pembelajaran aktif dan berasaskan inquiry. Jadi pendekatan aktif ni dia lebih kepada ialah peranan guru dan memastikan pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran sejarah itu lebih bermakna dan juga lebih menarik lah, supaya nanti murid-murid ni dia akan lebih rasa nak belajar sejarah dan sejarah. Yang kedua, kenapa cabaran dia padat sejarah ni? Subjeknya ialah yang padat dengan fakta dan juga maklumat. Jadi ialah penuh tepu dengan fakta-fakta, dengan numbers, dengan maklumatnya. Jadi apa yang kementerian fikirkan ialah untuk mengaplikasikan teknologi digital dalam pembelajaran. Jadi yang saya masukkan teknologi digital ini supaya ia lebih dipermudahkan. Contohnya pada hari ini kita ada VR ke, virtual reality, kita ada AR, augmented reality. Jadi perkara-perkara ni bila kita lakukan sesuatu, mungkin perkara tu akan lebih mudah untuk serap dalam murid melalui VR dan juga AR itu. Jadi dengan aplikasi teknologi ini, saya percaya dari semasa ke semasa pembelajaran itu akan lebih mudah lah bagi subjek sejarah. Khususnya yang ketiga, cabaran kompetisi guru sejarah, iaitu dari segi tahap guru lah, macam mana guru nak aplikasikan. Mungkin ialah guru dia lebih kepada, biasanya guru sejarah ni dia berpusatkan kepada kemahiran tradisional. Maksudnya dia tidak orang kata tidak sukalah untuk menggunakan teknologi pada hari ini. Tapi kelebihan guru lama ni yang lebih otai ni, mereka ni merupakan seorang yang saya boleh katakan sangat mahir dalam pedagogi, tapi kurang dari sudut mungkin mengaplikasikan teknologi lah, bahan-bahan BBM ataupun orang panggil bahan-bahan pengajar tu lah. Jadi kita sebagai guru-guru muda perlulah untuk kata menguasai pedagogi, sebab memang mereka itu memang hebatlah dalam bidang pedagogi. Jadi okey, pedagogi ni apa? Kemahiran. Pedagogi ni adalah kemahiran lah, macam mana kita nak mengajar. Jadi yang terakhir, cabarannya ialah kurang perhubungan antara sejarah dan kehidupan sebenar murid. Jadi macam mana untuk mengatasi perkara ini ialah dengan menghubungkan sejarah dengan isu semasa. Jadi mungkinlah murid dengar pasal perkembangan dunia hari ini, mungkin mereka tak tertarik sebab mereka tak tahu isu. Jadi bila kita tak paparkan isu khabar, dan akhirnya mereka tahu ini merupakan isu semasa yang ada pada hari ini, dan apa yang kita perlu tengok, mungkin faktornya, kepentingan kenapa kita perlu jaga dan sebagainya. Jadi guru-guru bijak lah dalam merancang strategi dan akhirnya menyebabkan pembelajaran murid ini
akan lebih berkesan dan murid akan dapat sesuatu lah sepanjang pembelajaran. Jadi seterusnya, saya sebut tadi 6C, 3R dan juga 3E. Jadi model pembelajaran bermakna ataupun KPPB ni menerapkan 6C, 3R dan juga 3E. Jadi untuk 6C ini yang pertama ialah kesahsiah, penerapan nilai-nilai integriti dan juga jati diri, kewarganegaraan, memupuk sifat sikap tanggungjawab dan patriotisme, kolaboratif, kerjasama dalam kumpulan dan projek berkumpulan, komunikasi, kemahiran menyampaikan idea secara lisan dan tulisan, kreativiti, menggalakkan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran, pemikiran kritis, menganalisis fakta sejarah dan membina hujah berasas. Jadi perkara-perkara sebegini perlu diaplikasikan, perlu diselipkan dalam kita mengajar dan juga belajar dalam kita mendapatkan ilmu dan juga kita memberikan ilmu kepada murid saudara nanti. Jadi ini elemen-elemen yang perlu digunakan. Seterusnya 3E emosi, menggalakkan pembinaan sikap positif dan motivasi dalam pembelajaran sejarah, etika, menanam nilai moral dan hormat terhadap warisan sejarah, eksperimen iaitu penggunaan aktiviti praktikal dan projek sejarah untuk pengalaman pembelajaran sebenar. Jadi seterusnya 3R. 3R ini yang pertama refleksi, yang kedua rationalism dan yang ketiga revitalisasi. Jadi refleksi, belajar menilai proses dan hasil pembelajaran mereka untuk penambahbaikan. Rationalism, mendorong logik dan pertimbangan saintifik dalam memahami sejarah. Dan terakhir revitalisasi, memperbaharui dan mengkaji semua maklumat sejarah supaya relevan dengan masa kini. Baiklah, yang seterusnya, ciri-ciri guru sejarah yang berkesan. Yang pertama ialah penguasaan kandungan dan juga fakta sejarah. Jadi guru yang berkesan, guru yang hebat ini perlu mempunyai kandungan dan juga ilmu fakta sejarah yang tinggi bagi memastikan mereka ini menguasai fakta, kronologi, tokoh dan konteks peristiwa sejarah dengan mendalam. Yang kedua, elemen ini penting supaya guru dapat menyampaikan maklumat dengan tepat, berautoriti dan menarik. Dan yang ketiga yang terakhir, penguasaan isi kandungan bolehkan guru menjawab persoalan murid dan menghubungkan sejarah dan isu masa. Jadi ini penting supaya nanti apa-apa murid bertanya ataupun murid murid pada ini soalannya luar biasa. Jadi guru perlu tahu dengan isu semasa dan juga perlu kuasailah kandungan dan fakta sejarah supaya bila ditanya orang kata kalau Kelantan dia bagi tak kau Arab. Ianya bila ditanya itu tidak kini ada jawapan lah untuk menjawab. Jadi seterusnya, yang kedua, penggunaan pedagogi inovatif dan berpusatkan murid. Jadi guru sejarah berkesan menggunakan pendekatan inquiry, projek lapangan, simulasi dan bermain peranan untuk menghidupkan peristiwa sejarah. Dan yang kedua, pembelajaran aktif ini membantu murid menguasai kehebat, kemahiran berfikiran tinggi. Jadi perlu guru ni perlulah inovatif, inovasi dan pembelajaran perlu bersifatkan murid supaya pembelajaran itu ada dua hal lah, supaya pembelajaran itu berkesan dan juga bermakna. Seterusnya yang ketiga pula ialah yang ketiga, upayaan mengintegrasi nilai dan patriotisme. Jadi ialah sebenarnya kita mengajar sejarah dan sebagainya, guru perlu menyemai semangat patriotisme agar nilai itu dan nilai murni jati diri ini yang bersifat kebangsaan dan juga semangat cinta akan negara boleh mekar dalam diri murid. Seterusnya, yang keempat, kemahiran komunikasi dan juga motivasi. Guru sejarah berkesan berupaya menyampaikan isi pelajaran secara jelas, bercerita dengan menarik dan membina motivasi murid untuk belajar sejarah. Jadi ialah guru perlu bijak dan juga perlu ada ilmu untuk berkomunikasi dan juga sentiasa memberikan motivasi baik, positif kepada murid-murid agar mereka ni mempunyai minat dan juga mahu terlibat dalam
PDP, proses PDP seorang guru. Jadi saya rasa setakat itu saja dari saya. Sebelum saya berakhir, saya ucapkan terima kasih kepada semua. Dan saya berharap kurikulum sejarah ini perlu lebih berkembang, dan juga adanya guru-guru yang mahir dan juga mampu memberikan titik ataupun nilai tambah kepada pendidikan pada hari ini. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih juga kepada penonton Maya. Jadi setakat itu saja daripada saya. Kalau ada semua di dalam bolehlah menumpang mandi. Kalau ada rumah yang banyak, insyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.